Penjara bukan sekadar besi dan dinding batu. Ada tempat manusia masuk hidup-hidup tapi rohnya tak pernah keluar. Bayangkan seorang banduan diserang dengan parang. Tak lut langsung, kulitnya mereput berulat tapi dia tak boleh mati sebab ada sesuatu bertenggek di bahunya menjaga ilmu kebal yang dibayar dengan jiwa. Di satu penjara lain, setiap tengah malam orang dengar bunyi rantai diseret dan kelibat tanpa kepala berdiri memegang tali gantung walaupun sel itu kosong. Ada juga tempat tali gantung berayun sendiri, suara berbisik dekat telinga, "Tolong aku tak bersalah." Dan apa yang paling menyeramkan, ada juga penjara yang dikatakan masih mencari teman dan siapa yang pandang lama-lama mungkin tak balik seorang. Di sini admin ingin menceritakan 5 kisah seram di penjara Malaysia paling menakutkan. Nombor 5. Misteri banduan kebal, ilmu hitam di balik tirai besi. Penjara bukan sekadar tempat hukuman. Di sinilah pelbagai jenis manusia berkumpul, termasuk yang menyimpan rahsia gelap. Dalam satu kisah yang dikongsi di Sembang Seram, ada seorang banduan yang dikatakan memiliki ilmu kebal. Sejak mula masuk, auranya lain macam, dingin dan menekan perasaan. Suatu hari berlaku pergaduhan besar. Lelaki ini diserang dengan senjata tajam buatan sendiri dan semua orang yakin dia akan mati. Tapi apa yang berlaku? Senjata itu langsung tak lut, bunyi macam besi berlaga dengan besi. Dia cuma senyum sinis, seolah-olah tak rasa apa-apa. Namun setiap ilmu hitam ada harganya. Kawan satu sel perasan setiap malam Jumaat lelaki itu akan duduk di penjuru sel yang gelap. Mulut terkumat kamit membaca mantra. Bau sel berubah, hanya darah bercampur kemenyan. Paling menyeramkan, satu malam rakannya ternampak sesuatu yang besar dan hitam bertenggek di bahu lelaki itu, menjilat lehernya, dan itulah tuan yang menjaga ilmu kebalnya. Dia bukan kuat kerana diri sendiri tapi kerana jiwanya telah dijual. Akhirnya lelaki itu jatuh sakit, kulitnya mereput berulat, tetapi jarum doktor tetap tak tembus. Dia terseksa dalam kekebalannya sendiri. Nak mati pun tak dibenarkan selagi ilmunya belum diwariskan. Dia akhirnya mati dalam keadaan sangat tragis dan sel itu dikatakan masih berpenghuni. Tengah malam orang dengar bunyi parang diasah walaupun bilik kosong. Nombor 4. Misteri bilik terakhir, rahsia gelap penjara Pudu. Kalau korang fikir escape room ni cuma teka-teki biasa, yang ini mungkin akan ubah fikiran korang. Di Melaka ada satu tempat di mana cerita, puzzle dan cabaran betul-betul bergabung menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Inilah dia Breakout Escape Game terletak di level 2 The Shore Melaka. Bukan sekadar game lari suka-suka tapi ia adalah untuk selesaikan misi ikut jalan cerita yang penuh cabaran. Apa yang buat Breakout ini best? Setiap bilik ada storyline sendiri, puzzle yang seronok dan cabaran yang buat korang betul-betul fikir sebagai satu pasukan. Dan yang menarik, ada bilik dalam bahasa Melayu, English dan Mandarin. Untuk peminat seram, korang kena pilih Missing Case of Melaka. Korang jadi pasukan penyelamat masuk ke kabin terbiar di tengah hutan untuk cari seorang gadis yang hilang. Seram ada, merangkak sikit-sikit pun ada. Success rate cuma 10%. Kalau korang lepas, memang hebat. Section 13 pula bawa korang ke eksperimen rahsia era Perang Dunia Kedua. Sebagai saintis, korang kena hentikan eksperimen yang dah jadi huru-hara sebelum semuanya terlambat. Fizikal ada, seram pun ada. Next, kalau minat sci-fi, pilih Capsule. Misi korang curi balik USB anti-time travel dan hentikan ancaman masa depan. Kurang seram, lebih adventure, sesuai untuk tim yang suka cabaran logik. Akhir sekali, untuk keluarga dan beginner, Wonderland. Korang kena ikut anak putih, selamatkan masa yang terhenti dan kembalikan dunia ajaib ini sesuai untuk umur 12 tahun dan ke atas. Breakout Escape Game ini sesuai untuk kawan-kawan, keluarga, pelajar sampai ke corporate team building. Harga dalam lingkungan RM39 hingga RM50 seorang, bergantung pada bilangan pemain. Kalau korang nak experience escape room yang ada cerita, cabaran dan teamwork sebenar, Breakout Escape Game di The Shore Melaka memang wajib cuba. Tekan link di bawah dan book slot korang sekarang. Siapa yang tak tahu pasal penjara Pudu walaupun sekarang bangunannya dah hampir tiada, tetapi sejarah hitam di situ tetap buat ramai orang meremang bila teringat balik. Penjara yang dibina pada tahun 1895 ini bukan sekadar tempat banduan tapi ia adalah saksi bisu kepada ribuan nyawa yang berakhir kat tali gantung. Korang bayangkan berapa banyak dendam dan kesedihan yang tertinggal dalam dinding-dinding batu itu. Kisah paling seram di sini mestilah pasal bilik terakhir. Bilik ini tempat banduan habiskan malam terakhir sebelum dihantar ke bilik gantung.
Ramai pegawai penjara cerita setiap kali malam menjelma, suasana kat blok itu jadi tersangat dingin. Korang boleh dengar suara menangis mendayu-dayu, suara orang minta ampun. Padahal masa itu, sel itu dah kosong dan tak ada penghuni. Dan pernah ada satu kejadian seorang banduan baru ditempatkan dekat dengan blok gantung itu. Tengah malam, dia terjaga sebab dengar bunyi rantai besi diseret atas lantai. Bunyi itu makin lama makin dekat dengan pintu sel dia. Dan bila dia intip di celah lubang pintu, dia telah nampak satu kelibat hitam tanpa kepala tengah berdiri kaku sambil pegang tali gantung yang dah lusuh. Bukan itu je, pegawai yang bertugas malam-malam pun selalu kena kacau. Dan ada yang tengah buat rondaan, tiba-tiba bahu kena tepuk. Tapi bila toleh, tak ada sesiapa. Bau dalam penjara itu pun pelik, kadang-kadang bau bangkai yang sangat kuat dan kadang-kadang bertukar menjadi bau kapur barus. Nombor 3. Misteri Muzium Penjara Melaka. Penunggu bilik gantung. Korang rasa berani tak masuk ke tempat yang pernah jadi saksi ribuan banduan dihukum? Muzium Penjara Melaka ini bukan muzium biasa. Sebelum ia menjadi muzium, tempat ini adalah penjara Bandar Hilir yang penuh dengan sejarah hitam. Ramai pengunjung dan petugas di sini cakap aura dalam penjara ni tersangatlah berat. Macam ada beribu mata yang tengah perhatikan setiap langkah korang. Kisah paling popular di sini mestilah berkaitan sel-sel lama dan bilik hukuman gantung, di mana pernah ada pengunjung yang tengah syok ambil gambar. Tiba-tiba tengok balik hasil gambar itu, ada kelibat hitam berdiri tegak di penjuru sel. Ada juga satu cerita daripada bekas petugas di sini, di mana pada satu malam masa dia tengah buat rondaan, dia dengar bunyi orang tengah mandi dalam salah satu bilik mandi banduan dan bunyi air itu menderu, bunyi gayung berlaga. Tapi bila buka pintu, bilik itu kering kontang. Tak ada satu titis air pun. Dan masa dia nak keluar, tiba-tiba dia dengar suara lelaki berbisik di telinga dia. Tolong aku tak bersalah. Bukan itu je, kalau korang masuk ke kawasan pameran rotan, ada yang kata korang boleh rasa bau darah yang sangat kuat. Padahal tempat itu dah dibersihkan berkali-kali. Di bilik gantung pula suasananya lagi lain macam. Kadang-kadang tali gantung yang dipamerkan itu boleh berayun sendiri walaupun tak ada angin. Seolah-olah ada nyawa yang masih lagi terkapar-kapar kat situ. Dan paling meremangkan, ada pengunjung yang pernah tersalah tegur bila nampak seorang lelaki berpakaian seragam penjara lama. Dia ingat itu staf muzium. Tapi bila dia pusing balik nak tanya jalan keluar, lelaki itu hilang sekelip mata. Muzium Penjara Melaka memang dibuka untuk umum, tapi kalau korang pergi sana, tolong jaga mulut dan jangan sesekali buat lawak yang kurang ajar. Nombor 2. Misteri penjara air molek, jeritan di balik sel gelap. Korang pernah dengar tak penjara air molek di Johor Bahru? Penjara yang berusia lebih 100 tahun ini memang simpan macam-macam rahsia gelap. Walaupun banduan dah lama dipindahkan, tapi penghuni asal tempat ini dikabarkan langsung tak pernah pergi. Suasana di dalam itu juga tersangatlah sesak dan gelap, sampai korang boleh rasa udara dia macam menghimpit dada. Kisah yang paling buat orang ramai meremang adalah gangguan kawasan sel-sel hujung. Ramai bekas warden dan orang yang pernah masuk ke sini cerita mereka selalu dengar bunyi orang menjerit kesakitan tengah-tengah malam. Jeritan itu bukan macam jeritan biasa, tapi macam suara orang yang tengah mendanggung azab yang teramat sangat. Tapi bila dicek, sel itu kosong, berkunci rapat dari luar. Pernah juga ada satu kejadian seorang petugas keselamatan tengah buat rondaan sorang-sorang dan masa dia lalu di satu lorong gelap, dia ternampak sepasang mata merah tengah memerhati dari dalam sel yang gelap gelita. Dan bila dia suluh guna lampu picit, mata itu hilang, tapi digantikan dengan bau busuk yang teramat sangat, macam bau bangkai yang dah mereput bertahun-tahun. Bukan itu saja, korang tahu tak, di sini pun ada kisah bilik hukuman. Sesiapa yang masuk di kawasan itu rasa bulu roma berdiri tegak secara tiba-tiba, dan ada juga yang pernah nampak kelibat banduan yang lehernya sengit, seolah-olah baru lepas menjalani hukuman gantung. Misteri penjara air molek ini menjadi semakin kuat apabila ramai mendakwa melihat kelibat seorang wanita berbaju putih merayau-rayau di kawasan pagar luar penjara. Ramai percaya itu merupakan penunggu penjara air molek ini. Nombor 1. Misteri penjara Taiping, penjara tertua dan paling berhantu. Penjara Taiping ini dibina sejak tahun 1879 dan bayangkan dah lebih 100 tahun dinding-dinding batu ini menjadi saksi bermacam-macam kisah duka dan ngeri. Tempat ini bukan sekadar penjara, tapi ramai yang percaya ia adalah salah satu hotspot
makhluk halus yang paling keras di negara kita. Salah satu kisah yang paling buat korang meremang adalah tentang blok lama yang menempatkan bilik hukuman gantung, di mana korang bayangkan suasana di koridor itu sentiasa rasa berat dan dingin, seolah-olah ada sesuatu yang tengah memerhati setiap gerak-geri. Ada satu kejadian seram di mana seorang warden tengah buat rondaan malam, dan masa dia lalu di depan satu sel kosong, dia nampak ada tangan kurus kering tengah berpaut kat jeruji besi itu. Tapi bila dia suluh guna lampu bicir, tangan itu gaib dalam sekelip mata. Tak lama selepas itu, dia tercium bau busuk yang teramat sangat. Bukan itu je, di sini juga ada kisah berkenaan banduan tanpa kepala yang sering merayau di kawasan kuartus lama. Kelibat ini dikatakan sering muncul bila waktu maghrib atau tengah-tengah malam buta. Selain itu, ada juga sebahagian bangunan yang lama di situ yang terdapat tenaga negatif yang apabila ramai masuk ke kawasan itu, mereka pasti akan ditegur dengan cara yang paling ngeri. Sama ada suara bisikan atau sentuhan sejuk di bahu yang buat jantung mereka rasa terhenti. Kini, penjara Taiping kekal berdiri sebagai satu monumen sejarah yang penuh misteri, dan jika korang berpeluang untuk lalu di kawasan itu pada waktu malam, cuba korang perhatikan menara kawalan dia, kerana kawasan itu memang terkenal dengan bayangan hitam yang akan memerhati. Jangan sesekali melambai, sebab mungkin dia nak ajak korang masuk dan tak akan bagi korang keluar balik. Tapi persoalannya, betulkah semua yang mati dan terseksa itu benar-benar dah pergi? Ada roh yang tak menuntut balas dendam, cuma nak didengari, dan ada juga yang masih mencari teman supaya mereka tak keseorangan. Jadi bayangkan kalau tengah malam korang berdiri seorang diri di situ dan tiba-tiba ada suara memanggil nama korang di bilik jeriji gelap. Adakah korang akan lari atau akan menoleh? Komen antara kelima-lima kisah seram ini yang manakah paling menakutkan. Komen juga kisah seram anda dan idea video seterusnya.